Eh, aku nak tanya kamu Mu rasa aku layak kerja patron? Mu rasa layak aku kerja patron? Boleh tak? Muka aku ni boleh tak kerja patron? Boleh tak? Tak boleh. Kerja patron mana? Patron ni lah, patron dekat patron aku lah aku nak kerja. Boleh? Tak boleh. Apa tak boleh? Aku tak layak tak layak aku kerja patron tak layak. Dah kat mana kamu kata tak layak aku baru nak aku dah cadang dah ingat ke aku pun ingat ke aku layak aku pun tak layak dah tahu lah. Apa ni aku nak cerita aku baru bangun aku bangun nak main subuh aku dah ingat tau. Aku kan marah orang tak semayang, aku dah kata semayang lah, tak ada benda molek lah semayang, jangan tak ingat semayang, tak baik tak semayang. Kalau kita buat benda-benda kita kena semayang, tak baik tak semayang. Aku ni pun punggah juga, kalau punggah tapi aku semayang. Tak baik tak semayang, dosa Allah bagi kita semayang, kita jauh Islam. Jangan ikut orang lain, tak baik. Kita kena semayang. Ibadah, kita kena buat ibadah atas dunia ni. Kalau nak berseronok tu boleh lah, nak masalah. Ada banyak cara nak berseronok. Tapi kita kat atas dunia ni kita kena semayang lah, tak baik tak semayang, berdosa. Kalau kita nak berumah tangga kita kena semayang. Ini faham tau. Kalau kita nak belajar kita kena semayang. Kalau kita nak kerja kita kena semayang. Dan kalau kita nak mati siapa nak semayang? Takkan kita pula kena semayang pula, betul tak? Kita nak mati tak payah semayang lah, duduk kubur tak payah semayang lah. Ni masa kita hidup semayang lah. Orang lain semayang, kau tak semayang. Ayah pin buat agama kena semayang kau tak semayang, kena semayang. Kita ni tak ada agama pun kena semayang lah. Faham tak? Tak faham? Tak boleh gitu, tak baik. Berdosa Tuhan marah. Kita kat atas dunia ni kena buat baik dengan orang, tak baik. Kita kena duduk semayang. Kena ingat kita mati lagi tak ada dah siapa nak jaga kita. Allah SWT pun tak jaga dah kita. Kita seorang-seorang nak kubur. Kita mimpi lah, apalah macam-macam. Kena semayang, tak baik tak semayang, berdosa. Buat benda-benda lah, kita kena buat benda-benda, kena semayang. Kita tak ladah kena semayang. Kita buat salah kena semayang. Kita pandai kena semayang. Kita pandai semayang pun kena semayang. Faham tak? Dengar tak? Tak dengar ke? Kalau kita tak semayang, kita nak buat apa kat atas dunia ni? Tak ada buat benda pun. Tak ada buat benda nak boleh buat atas dunia, tak ada buat benda pun. Kerja pun tak boleh, apa pun tak boleh, semua tak boleh buat. Kalau kita semayang, kita ada kerja, ada benda nak buat. Makan ubat pun kena semayang. Kalau tidak semayang, tak ada ingat Tuhan, kena ingat Tuhan. Tak kira lah kita ada agama dah ke tak ada agama ke, kena semayang lah. Kena ikut agama kita, agama Islam. Tak ada agama lain dah atas dunia ni, agama Islam je. Faham tak? Beres. Assalamualaikum, terbaik.